Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Okey, bagi korang yang ingin belajar menjadi seorang YouTuber, okey, abang akan kongsikan bagaimana cara kita menjadi seorang YouTuber, bukan saja seorang YouTuber yang berjaya tetapi seorang YouTuber yang memberi manfaat kepada penonton-penonton korang. Okey, ingat ni pesan abang ni. Yang pertama, abang ni bukan mengajar, abang juga ingin belajar. Abang nak kita sama-sama belajar. Okey, fasa 1. Okey, terdapat beberapa fasa dalam video pertama ni abang akan kongsikan fasa 1, iaitu sebelum kita nak membeli kamera ataupun sebelum kita nak membuat sebuah video, kita kena tanya dulu, siapa penonton aku? Okey, kita kena tanya dulu siapa penonton aku. Perkara kedua adalah kita kena tahu apa masalah yang penonton kita hadapi. Okey, kalau kamu kamu kena tanya siapa penonton kamu. Okey, apa masalah yang penonton kamu hadapi? Itu perkara yang kedua kamu kena tanya diri kamu. Dan perkara yang ketiga yang perlu kamu tanya diri kamu ialah kamu kena tahu bagaimana video aku boleh membantu menyelesaikan masalah mereka. Okey, bagaimana video kamu boleh menyelesaikan masalah penonton kamu. Lepas tu perkara yang keempat, kenapa penonton kamu perlu memilih channel kamu. Okey, itu soalan keempat. Lepas tu yang soalan kelima, apakah perubahan yang kamu mahu berlaku kepada penonton kamu selepas mereka menonton video kamu ataupun menonton channel kamu. Macam tu. Okey, itu adalah 5 perkara yang kamu perlu tanya dulu diri kamu kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dekat YouTube-nya. Boleh bantu tak? Okey, macam ni. Abang bagi contoh. Okey, kalau bagi abang sendirilah, kalau bagi abang Nazir sendiri, abang Nazir mahu membantu YouTuber baru membina channel mereka berjaya melalui panduan yang mudah dipahami dan boleh terus diamalkan. Macam tu. Itu bagi abang Nazir. Bagaimana pula bagi kamu? Okey, kamu boleh tulis di ruangan komen. Okey, kalau kamu merasakan perkongsian Abang Nazir ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu dan dapat membimbing kamu ataupun dapat menjadi panduan kamu untuk menjadi seorang YouTuber yang bukan hanya berjaya tetapi juga dapat memberi manfaat kepada penonton kamu, kamu subscriber dan follow. Jangan lupa share tu supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang dah keluar tu yang mereka juga menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan manfaat kita dekat Malaysia dulu lah. Okey, supaya mereka juga mendapat manfaat daripada video Abang Nazir. Okey, apa-apa pun kalau kamu nak tahu fasa yang kedua, jangan lupa tonton video Abang Nazir yang kedua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.